Dua gegasi ekonomi dunia tengah bertarung siapa yang sesara. Bukan diorang pun, tapi kita semua yang terkesan. Diorang yang bergaduh, satu dunia pula jadi pening. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ni. Aku rasa korang mesti sedar pasal trade war yang tengah berlaku antara US dengan China. Kalau korang kata tak tahu, aku rasa kau dah boleh keluar kot, bersosial sikit dengan orang, ambil tahu apa yang tengah berlaku dekat dunia ni. Lama now duduk dalam terbuang tu, takut kejong seorang je kan. Isu ni dah jadi isu ekonomi yang paling hangat diperkatakan oleh rakyat seluruh dunia pada tahun 2025. Perang ni pun dah jadi makin panas dan makin complicated sebab dua-dua pihak tak nak kalah. Berdasarkan laporan dari CNN, perang ni mungkin akan jadi lebih serius yang level tak boleh nak repair dah. Kalau isu ni tak diselesaikan, akan berlakunya kelembapan dan kemelesetan ekonomi global. Sebelum kita nak borak pasal isu ni, aku nak explain dulu apa maksud tarif yang diorang asyik sebut ni. Tarif ni adalah charge yang dikenakan oleh kerajaan ke atas produk yang diimport dari negara lain. Bila kerajaan kenakan tarif dekat barang import, harga pasaran domestik untuk barang tu akan jadi mahal lah. Tujuan kerajaan letakkan tarif ni untuk kawal jumlah barang import dekat dalam negara dan meningkatkan pengeluaran barang dalam negara. Aku bagi contoh lah Proton buatan Malaysia dengan Mercedes-Benz buatan Jerman. Kalau ikutkan nafsu kita yang suka menunjuk-nunjuk ni, mestilah nak pakai Merc kan. Tapi kerajaan Malaysia kenakan tarif yang tinggi untuk produk Mercedes supaya harga dia jadi gila punya mahal kalau nak dibandingkan dengan Proton. Jadi walaupun nafsu tu besar, poket tak berapa nak besar, kita pun pakai je le Proton sebab harga Proton dalam range yang mampu milik. Secara tak langsung, kilang buatan Malaysia tak kalah dalam persaingan pasaran automotif. Bila Proton boleh survive, yang dapat manfaatnya bukan orang lain pun, rakyat Malaysia juga. Selain daripada tarif import, ada juga tarif ekspor yang dikenakan terhadap barang dalam Malaysia yang dieksport ke luar negara. Eksport pun kena bayar. Bukan ke ekspor lagi bagus, bawa duit masuk dalam Malaysia. Kalau tak letak tarif ekspor, confirm segala barang yang ada dekat dalam negara semua kau pergi jual kan. Nasib baik mak bapak tak boleh jual tau. Kalau tak dengan mak bapak pun kau jual. Sebab apa? Sebab dekat luar kau boleh jual lagi mahal, untung pun lagi besar. Masalah bila semua benda kau dah jual, yang dekat dalam negara ni nak makan apa? Pasir dekat Pantai Kelebang tu. Itu dah satu hal. Satu hal lagi, bila semua benda kau dah jual dekat luar, stok dekat dalam negara pula jadi tak cukup. Bila dah tak cukup, harga barang tu pula jadi mahal, padahal barang tempatan ni. Jadi, secara ringkasnya, selain daripada menjadi hasil negara, cukai import-eksport ni berfungsi untuk kontrol market segala barang yang dijual beli dekat dalam dan luar Malaysia. Faham ke tidak? Kalau tak faham juga, pandai-pandai lah kau cari info untuk fahamkan. Balik pada isu trade war ni, aku cuba explain balik berdasarkan pemahaman aku dari semua bacaan aku. Benda ni semua bermula masa era 1980-an bila Presiden Ronald Reagan memperkenalkan dasar neoliberalism sebagai tindak balas terhadap krisis ekonomi dan kenaikan harga minyak global yang berlaku pada masa tu. Masa tu, kerajaan US pergi berhentikan ramai kaki tangan sektor awam secara drastik. Lepas tu, banyak fasiliti kerajaan macam hospital dan sekolah diswastakan. Tujuannya nak kurangkan bajet untuk pendidikan, kesihatan dan bantuan sosial kerajaan kepada rakyat. Neoliberalism ni juga menekankan individualism, di mana setiap individu dekat US kena bertanggungjawab terhadap diri sendiri daripada bergantung pada bantuan kerajaan. Contohnya, engkau kerja, dapat gaji, wajib asingkan duit sikit untuk bayar insurans. Sebab nanti kau sakit, masuk hospital, tak ada duit pula nak bayar sebab hospital semua dah swasta. Tak ada dah hospital kerajaan yang nak bagi subsidi untuk rawatan dan ubat-ubatan macam dekat Malaysia ni. So, sendiri sakit, sendiri le tanggung. Faham? Selain tu, kerajaan US akan bagi kelonggaran dalam sektor perniagaan dan pelaburan demi nak menarik minat company-company besar ni jalankan fasiliti yang dah diswastakan ni. Jadi, kalau kau tak ada insurans, tak ada duit, hospital takkan layan kau punya. Lantak le kau hidup ke mati. Kalau kau komplain dekat kerajaan pun,
pun kerajaan tak boleh nak buat apa sebab diorang sendiri dah bagi kuasa dekat company untuk jalankan semua fasiliti yang sepatutnya kerajaan jalankan. Dalam tempoh waktu yang sama, negara China di bawah pemerintahan Deng Xiaoping melaksanakan dasar pintu terbuka. Lepas sekian lama diorang tak bagi orang luar masuk dalam pasaran ekonomi diorang. Kerajaan China dah buka pintu yang luas untuk syarikat luar melabur dalam negara diorang. Benda ni dah menarik perhatian banyak syarikat dekat US untuk pindahkan kilang dan aktiviti operasi diorang dekat negara China dan beberapa negara Asia yang lain sebab kos buruh dekat sini lagi rendah. Satu lagi benda yang kau kena faham, tenaga buruh dekat US pada masa ni dikuasai oleh kesatuan sekerja yang asyik demand macam-macam benda dekat syarikat besar. Bila diorang tak dapat apa yang diorang demand, diorang akan mogok tak datang kerja. Jadi syarikat-syarikat besar yang nak maksimumkan keuntungan diorang ni dah malas nak layan kerenah orang US yang banyak cekadak ni. So diorang pindah je. Ramai lagi rakyat negara Asia ni yang nak kerja. Kos buruh pun tak tinggi sebab perbezaan nilai tukaran mata wang. Kau bayangkan gaji minimum dekat US dalam $1,200 ke $1,500. Dekat China kau bayar gaji $365 je. Itu pun orang China dah rasa gaji tu tinggi gila tau. Jadi dengan nilai gaji minimum dekat US tu boleh bayar gaji 3-4 orang pekerja dekat China. Kalau kau sebagai owner bisnes, kau rasa mana lagi untung? Buat dekat China lagi untung. Kesan dari perpindahan ni dah membuatkan industri pembuatan dekat Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Michigan dan Indiana jatuh teruk. Disebabkan kejatuhan ni, infrastruktur domestik pun tak dapat nak ditambah baik. Sistem pendidikan pun makin merosot dan diorang jadi terlalu bergantung terhadap barang import. Nampak? Dah le banyak fasiliti dah diswastakan. Lepas tu, owner company tu pindahkan pula production house pergi luar. Yang rugi dan terbebannya siapa? Rakyat US juga. Yang tauke-tauke ni selesa je dekat atas. Bila Bill Clinton pula memerintah pada tahun 90-an, dia buat perjanjian NAFTA, North American Free Trade Agreement, di antara US, Mexico dengan Canada. Perjanjian ni dah menghapuskan hampir semua cukai import dan semua halangan dagangan di antara tiga-tiga negara ni. Perdagangan antara negara Amerika Utara ni memang jadi makin rancak dan harga pun jadi makin murah. Masalahnya ialah lagi banyak kilang-kilang pembuatan yang pindah pergi Mexico sebab kos buruh dekat Mexico lagi murah. Jadi ramai rakyat US dan Canada dah hilang peluang pekerjaan dan berlakunya penurunan tingkat gaji. Korang fahamkan benda ni dulu sebab kaitannya dengan isu 2025 ni aku explain kejap lagi. Dan tahun 2001, China join World Trade Organization untuk mempercepatkan perdagangan dua hala. Jadi rakyat US dapat barang China dengan murah, tapi sama macam tadi, banyak kilang pindah pergi China. Maka ramailah rakyat US hilang kerja dalam sektor pembuatan. Lepas tu bila barang import lagi murah, barang tempatan ni tak boleh nak survive dalam pasaran US. Nampak tak kesannya bila kau tak letak cukai dekat barang import ekspor ni? Bila berlakunya serangan 11 September, George W. Bush pun jalankan dasar War on Terror yang menyebabkan peningkatan mendadak dalam perbelanjaan ketenteraan. Masa ni nilai hutang US dah 70% dari nilai KDNK diorang. Okey lagi kot. Dan banyak bank dekat US jalankan subprime mortgage secara agresif yang membuatkan harga rumah dekat US meningkat. Subprime mortgage ni pinjaman perumahan yang diberikan kepada peminjam yang berisiko tinggi. Senang cerita, diorang ni sepatutnya tak layak pun dapat loan bank untuk beli rumah, tapi bank tetap bagi loan dekat diorang. Cuma korang kena ingat, bank ni sebenarnya main tai. Disebabkan korang tak layak tapi nak juga buat loan, boleh, tapi interest kena tinggi lah. Dan nak tunjukkan betapa tamak halubanya bank US ni, diorang bandelkan loan tu pergi jual pula dekat investor satu dunia. Pada tahun 2006-2007, interest loan bank dah naik yang menyebabkan ramai orang tak boleh bayar dan banyak rumah dah kena sita. Jadi bank-bank ni dah rugi besar sebab duit dah keluar tapi tak ada yang masuk. Kalau nak lelong balik rumah yang kena sita tu pun tak ada orang mampu beli, yang menyebabkan harga rumah jatuh mendadak. Impaknya ramai investor dah tak yakin dengan market US sampai Lehman Brothers jadi bankrupt dan syarikat insurans AIG hampir jatuh. Sampai dekat Obama, dia pergi selamatkan semua bank dan syarikat yang terkesan ni melalui program TAP, Troubled Asset Relief Program, yang menggunakan 450 bilion US dollar. Lepas tu Obama sambung lagi perang dekat Syria, Libya dengan Iraq. Sedangkan dulu masa kempen dia janji kalau esok dia menang, dia akan tutup semua base tentera dekat luar US. Last tak tutup pun. Janji dicapati, rakyat US pun basah hancing. Masuk zaman Trump yang pertama, hutang US dah jadi 19.5 trilion US dollar. Sedangkan KDNK dia baru 18.8 trilion US dollar. Mana tak naiknya 13.4% perbelanjaan negara habis dekat sektor ketenteraan. Untuk recover benda ni, Trump pun pergi cari pasal dengan China. Pada tahun 2018, dia pergi cakap yang China ni dah manipulasikan mata wang. Jadi dia kenakan tarif 10% untuk barang import dari China. Tujuan dia sebenarnya nak kurangkan defisit perdagangan US. Lepas tu dia pergi kacau company Huawei sampai ketua pegawai kewangan
kewangan Huawei kena tangkap. Dia buat semua ni sebab dia nak paksa situasi tu akan mengubah dasar perdagangan China. China takkan nak duduk diam pula. Dia elok je buat hal dia dekat sana, tiba-tiba kau baling tahi pula dekat dia. Diorang pun kenakan tarif yang sama untuk barang import dari US dan hadkan ekspor barang mentah ke US. Untuk kawal keadaan ni jadi lagi teruk, maka berlakunya Phase 1 Agreement di antara dua pihak pada 15 Januari 2020. Sayangnya disebabkan COVID-19 dan masalah geopolitik, Phase 1 Agreement ni tak dapat nak dijalankan. Masuk zaman Biden, dia maintain kebanyakan tarif yang Trump dah buat. Lepas tu, dia ketatkan lagi kawalan terhadap teknologi China, khususnya dalam bidang semikonduktor dan artificial intelligence melalui Akta Chips 2022. Bahasa mudahnya, Biden nak US tak nak bergantung now pada pengeluaran semikonduktor yang banyak berpusat dekat China. Dia takut keselamatan negara akan terjejas memandangkan sistem ketenteraan US banyak menggunakan barang semikonduktor. Lepas tu, US tak nak China ni mendominasi teknologi AI 5G dengan quantum computer. Senang cerita lah, Akta ni nak suruh tech company US ni buat kilang dan produce barang dekat US. Banyak company yang sahut, kilang pun banyak dibuka, peluang pekerjaan pun meningkat. Cuma bila nak run kilang tu, diorang kekurangan tenaga kerja mahir sebab diorang ni dah lama now tinggalkan industri. Sistem pendidikan diorang pun dah jauh ketinggalan dari sudut kemahiran teknikal ni. Bila nak develop sistem pendidikan, infrastruktur pula tak mengizinkan sebab dah lama tak dibangunkan. Itulah heboh now nak perang sana sini, rakyat sendiri yang terabai. Dah 20 tahun perang dekat Afghanistan. Last tarik balik tentera diorang keluar Afghanistan. Kan dah buang duit tu. Pada tahun 2024, Biden tak bertanding, tapi Parti Demokrat hantar Kamala Harris untuk bertanding. Sayangnya dia kalah dan sekali lagi US diperintah oleh Donald Trump. Masa ni hutang US dah naik 34.5 trilion US dollar. Tapi KDNK baru 29 trilion US dollar. Trump ni punya lemangkau, dia terus lancarkan trade war dengan China lagi sekali. Alasan dia, China ekspor banyak now dadah fentanyl masuk US sampai berlakunya krisis opioid, ketagihan terhadap ubat tahan sakit. Untuk pendekkan cerita, US dengan China pun berperang naikkan tarif dari bulan Februari sampai April hari tu. China okey je sebab diorang terus jalankan pelan rangsangan ekonomi domestik dan diorang boleh bagi pengecualian tarif untuk produk semikonduktor. Yang US ni supply dari China dah tak ada tapi demand pengguna tinggi. Maka harga barang pun naik melambung lah. Sektor pertanian US pun dapat tekanan yang teruk. Pasaran saham US dah jatuh hampir 5 trilion US dollar sejak Februari 2025. Inilah kesan jangka masa panjang yang akan berlaku bila dasar neoliberalism dijalankan. Lepas tu, semua syarikat yang dah diswastakan ni dah keluar dari US demi nak maksimumkan keuntungan. Jadi US dah jadi terlalu bergantung kepada barang import. Sekarang ni dia dah nampak kesan dia nak syarikat-syarikat ni buka balik kilang dekat US. Masalahnya, rakyat kau dah berpuluh tahun tinggalkan industri kilang. Sistem pendidikan kau pun tak ada tekankan pada kemahiran teknikal yang sesuai untuk industri pembuatan. Sebab dulu kilang dah tak banyak, buat apa nak ajar kemahiran? Dah tak diperlukan dalam sektor pekerjaan US. Jadi sekarang ni tenaga kerja yang mahir tak mencukupi untuk jalankan kilang yang baru nak buka ni. Sekarang barulah nak terhegeh-hegeh nak bangunkan sistem pendidikan yang fokus pada TVET. Tapi infrastruktur pula dah lama tak upgrade. Macam mana nak ajar? Nampak tak consequences dia akibat setiap satu tindakan atau dasar yang dibuat oleh kerajaan? Suka aku tekankan juga kepada individu bahawa setiap tindakan kita ada kesan jangka masa panjang. Sekarang kau buat satu benda, kau jangan fokus pada kesan jangka pendek sebab kesan tu mungkin baik kat kau je. Kesan jangka panjang ni berkemungkinan besar akan bagi keburukan dekat generasi akan datang, anak cucu kau nanti. Oleh itu, sebelum nak buat sesuatu, fikir panjang dulu supaya tindakan kau tu tak memberikan kesan buruk dalam jangka masa panjang. Aku shoot ni pada 22 April dan setakat ni Trump kata nak kurangkan tarif dari 145% kepada 50 ke 65%. Trump juga cakap yang kerajaan US tengah berunding dengan kerajaan China, tapi kerajaan China cakap tak ada orang pun datang berunding dengan diorang. Investor US pula tengah push kerajaan untuk kurangkan tarif ke paras 10-20%. So lebih kurang macam tu lah punca dan kronologi trade war US-China tahun 2025 ni berdasarkan pemahaman aku lah. Sebenarnya ada banyak lagi detail yang lebih melengkapkan cerita ni, cuma aku skip sebab nanti aku nak kena explain banyak definisi, background story, kronologi lagi. Aku dah tak larat dah nak cakap lama-lama sekarang ni. Pada aku, US ni dah lama now selesa sebab US dollar dah jadi reserve currency. Negara lain semua dah maju ke depan, engkau heboh dengan kau punya perang. Lepas tu acah-acah macam negara engkau tu maju now. Bila dah tersadung, tiba-tiba kau nak salahkan orang lain, padahal pekong sendiri kau tak nampak. Jadi US kenalah pilih sama ada dia nak teruskan dasar perlindungan yang agresif atau tambah baik dasar domestik dia melalui pelaburan pendidikan, infrastruktur dan reformasi fiskal.
Israel demi nak kukuhkan balik ekonomi dia dalam pentas dunia. Itu je lah yang aku boleh cakap pasal trade war ni. Aku harap korang boleh faham lah. Kalau ada pandangan, pendapat, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, boleh tulis dekat ruangan komen. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.